lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamualaikum nidaya. Assalamualaikum. Makan ayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, sekarang ni masuk bab ke-9. Alhamdulillah kita syukur kepada Allah SWT kerana dengan izin Allah Ta'ala kita dapat kumpul, dapat jumpa pada malam ni seperti biasa hari Senin kelas Fardhu Ain minggu yang ketiga ialah bab ataupun pengajian tazkiyatun nafs ataupun berakhlak. Masih lagi menceritakan sifat-sifat ma'zumah, sifat-sifat terkeji, tercela. Yang ke-9 bab ni adalah marah ataupun bahasa Arab al-ghadab. Marah adalah sifat tercela yang menyebabkan kepada banyak kebinasaan. Mula dia ni sifat tercela, salah satu sifat tercela ialah marah. Dalam pada kitab Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin dia panggil al-mukhlikat. Al-mukhlikat ni yang membelik. Dalam beribadah kita mengganggu al-awarid dan al-awaid. Itu mengganggu merintang jalan kita menuju kepada Allah. Kesifat ini sifat tercela yang menyebabkan kepada banyak kebinasaan. Dia bawa manusia yang kesifat marah ni kepada binasa dirilah. Hal ini menyebabkan anggota yang zahir akan memukul, memaki, membunuh, berdendam dan dengki. Ada 5 sifat situ. Nampak? Dia mula punca pada marah, iaitu serta berasa puas sekiranya orang yang dimarahi itu mendapat malapetaka. Dia rasa puas. Kalau tak dapat, tak puas hati lah. Dia akan dendam lah, bayar. Jadi sifat 5 yang datang daripada penyakit marah ni ialah memukul. Dia gunakan badan suara dia tu. Dia gunakan kekuatan fizikal dia untuk mukul orang. Kaki samsing lah, kaki pukul. Yang kedua, dia memaki orang. Dia guna lidah dia. Kemudian yang ketiga, dia membunuh. Itu lebih teruk lah. Yang akhir sekali yang keempat, yang keempatnya berdendam, bahaya benda. Akhir sekali dengki. Maka 5 ni semuanya menjurumus kebinasaan. Namun seseorang itu akan berduka cita sekiranya seseorang yang lain mendapat nikmat malah berusaha lagi membuka rahsianya. Ketahuilah, satu dari perkara ini boleh membawa kepada kebinasaan. Dia tengok orang dapat nikmat, dia duka cita, dia rasa iri hati, mikir tu. Maka dia akan buka rahsia. Kerana apa? Dia buka rahsia, buka jalan tak elok kepada orang yang dia marah tu. Maka itu merupakan membawa kepada kebinasaan. Oleh itu Islam mengajar kita supaya dapat memecahkan sifat amarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Laisa syadidul bisawati, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab." Bukanlah kekuatan yang kuat itu adalah dengan merebahkan beberapa orang lelaki, tumbuk gaduh, wrestling. Tetap dia tunjuk dia kuat kan. Tetapi yang kuat itu adalah apabila seseorang itu memiliki dirinya, mengawal dirinya ketika dia marah. Muka sunnah. Itu pasal bila kita marah, ada kaedah lah dalam kitab tasawuf, kitab-kitab yang lebih mendalam. Dia suruh kita kawal diri kita. Macam mana kawal? Bila kita tengok bini kita, anak kita, tengok kita naik angin, tengok balik muka maknya, diri isteri kita naik balik marah. Kan? Ambil wudu. Kalau tak nak ambil wudu, basuh muka, bagi buat apa. Dia marah juga, bawa jalan. Ambil wudu. Marah juga, naik motor. Pergi mana-mana, reda lah. Inilah kaedah semua orang. Betul-betul dulu pandai bergaduh dengan bini. Kita nak bini anak dengar. Abang nak pergi kedai ya, dia nak hilangkan marah. Naik motor tu. Nak rokok ke kena kopi ke. Pergi nak rojak apa ni. Mau balik rojak. Itu orang dulu pandai.
Dia banyak belajar ada. Bukan senang kawan marah ni susah. Terus itu kata Rasulullah, orang yang bertumbuh. Kekuatan yang sebenar dia bertumbuh itu tak kuat. Dia kuat ni orang yang pandai mengawal diri nafsu dia tu. Yang marah tu. Bukan senang nak turun ke darjah daripada Yalah. ini susah cakap ni lah. Tapi bukan senang. Jadi Islam bagi kaedah ulama akhlak. Nak tasawuf lah kan. Dia suruh kita berjalan. Tengok dia, tengok anak kan. Dia keluar jalan, ambil pasal muka. Tak boleh juga anak tu. Tak boleh juga naik motor pula. Dah kerja lah. Benda ni kalau kemarahan ni yalah dia terpakai pada orang lelaki lah. Tapi kalau orang perempuan lah yang marah, apa dia boleh buat? Orang perempuan kalau marah, dia sekejap. Orang lelaki tak boleh. Tapi biasanya orang perempuan, dia biasa bila dia terbentuk. Ya, dia raja kan keluar. Maknanya solusi yang dia boleh buat, maksudnya katakanlah dia buat seperti yang dicadangkan, ambil wudu, kemudian tapi dia rasa marah, dia tengok laki dia menyigap. Kalau laki dia marah, boleh keluar rumah. Tapi kalau perempuan, apa dia nak kena buat? Dia kalau duduk dalam bilik lah kunci. Kalau masa dia marah tu, suami tak redha dia dalam bilik tu, adakah dia berdosa ke ataupun dia dapat? Dosa. Ya. Dia nak mengawalkan hati dia untuk tengok bini dia gaduh. Tengok laki dia gaduh. Dia pun tengok anak, ambil anak. Sembang anak kan. Cuma main-main bagi dia kerja. Jadi itu terkecuali lah. Quran, boleh zikir. Itu pun salah satu cara-cara untuk orang perempuan. Lelaki tadi kaedah tu lah. Ini kaedah perempuan lain. Dia tak boleh keluar. Siapa benarkan dia keluar? Melainkan kalau dapat izin suami lah. Awak pergi spa sekarang. Tenang dengan dia awak. Boleh? Tak boleh. Tak boleh? Dia kena dengan mahram ya? Betul. Dia jadi fitnah pula. Kaedah dia lagi tu boleh. Dengan cara dia pergi spa dia dia boleh kawal hati dia. Itu kaedah kau. Islam ada kaedah dia. Hadis di atas tadi yang menjelaskan seseorang itu perlu menahan diri daripada sifat marah yang menguasai diri dia. Seperti memaki dan memukul ketika marah pada seseorang yang lebih lemah daripada itu. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, berilah pesanan nasihat itu kepadaku dengan satu pekerjaan yang mudah. Nabi jawab, la ghadab. La taghadab. Apa? La taghab. Jangan kamu marah. Betul nasihat betul. Kemudian lelaki itu datang berulang-ulang perkataan ini. Tanya Nabi ini, maka Rasulullah SAW juga mengulang-ulang kata-kata baginda. La taghab. Nampak? Taghab. Janganlah kamu marah. Ini riwayat Imam Bukhari. Tadi pun Bukhari juga dan Imam Muslim. Ini Imam Bukhari. Oleh itu kita perlu membiasakan diri ketika marah dengan dua perkara ini. Ada dua faktor. Pertama, menahan marah. Bukan mudah. Tapi disuruh menahan marah, itu sunnah lah. Itu nasihat agama lah. Itu agama suruh lah. Tidak dimasukkan di sini menahan marah itu dengan maksud menghilangkan marah itu tak boleh. Mudah orang sepak pada bapak kamu bacul lah, bodoh lah. Kita itu lampau lah. Itu namanya apa? Dayus. Sampai hilang marah tak boleh. Marah perlu juga pada tempat dia. Pada tempat dia yang benar lah. Ini kerana perasaan marah itu sudah tentu tidak akan hilang dan memang tidak patut ia hilang. Nampak ayat itu clear. Bahkan wajib menghasilkan sifat marah itu kerana ia adalah alat bagi memerangi orang-orang kafir. Sifat marah dapat mencegah setiap kemungkaran dan menyuruh melakukan kebajikan. Nampak? Itu guna yang marah itu perlu ada. Kalau kita buang marah jadi dayus. Orang wahina Rasulullah, wahina sahabat Nabi, wahina Islam, wahina Quran, bakuh Quran bagi kita, kijak-kijak Quran. Kita tengok tak marah pun. Tengok cerita Peramli tadi apa? 3 Abdul. Tengok cerita Peramli ni pandai. Dia genius lah. Walaupun bentuk dia macam lawak, dia berlakon tu, cerita tu jadi macam satu jenaka, tapi motif dia betul. Tu jangan marah. Kalau Allah marah, kami saya rampas harta dan semua barang saya jual. Nah, setuju lah.
Dua abang yang bodoh ni setuju dah bang. Kita lepas dia marah kita, lepas kita marah dia, betul kita lari bawa semua anak bini isteri dia, anak-anak dia. Kita marah anak dia pun tak ada marah sebab kita kan duduk rumah mak dia. Tapi dua orang kalau dia ni bodoh. malam tu kena jual lah. Habis harta disampas. Kan ada perjanjian. Dia bersaing kan. Dia kata, isteri dia takkan marah kita, suami dia. Tahu, sadik segara pada lama hancur. Berani apabila aku simpan bila tu sebab itu modal. Itu adalah dialog yang ada dalam film 3 ni semuanya menarik. Cerita di isu apa? Marah. Dengan harta ni. Cerita di 3 raga ni. Yalah 3 Abdul. Tak tahan. Abdul Wahab, Abdul Wahid, Abdul Wahu. Nampak tak? Jadi kita perlu marah. Bila tu? Wajib marah. Bila Islam dihina, Al-Quran dihina, Nabi dihina, dan isteri kita pun, anak bini kita, bapak kita dia mencerumuk. Bukan kita naik angin lah boleh marah. Marah itu pada tempat dia. Tapi marah yang ada batas lah. Marah dia tak boleh mencak-cak. Boleh hala marah tu pada yang betul lah. Tapi kalau tak betul, dia jadi rosakkan binasa diri kita dan orang lain. Nak kawal kemarahan tu yang selalu orang Islam banyak fail tu, dia terlalu emosi kan. Dia nak backup betul, contoh macam kuil haram lah, isu-isu yang macam 3R ni kan. Jadi bila isu bendera terbalik, bendera terbalik. Jadi contoh bila kita nak pertahankan, ada satu benda yang orang Islam terlepas pandang adalah diorang mencarut balik, ataupun dia maki ataupun dia halau balik ke apa ke, macam tak bertepat dia lah. Isu dia jadi resis. Dia jadi resis. Pergauman. Boleh, tak betul. Ini pemuda UMNO bodoh. Dia sepatutnya pada point tu je lah kan. Maksudnya tak masuk TV dan tak lah. Orang UMNO cak Dr. Akmal bengong. Dia nak cari publicity yang murah. Dia isu dia yang pihak polis, balai polis kat Terengganu dekat Ipoh ni terbalikkan bendera. Kenapa tak marah? Bila orang Cina di KK Mart, dia benda-benda stoking yang tuliskan nama Allah yang keluar ke kedai tu syarikat di Johor, dia dah minta maaf, selesai lah. Apa yang bising? Kerajaan tak tangkap dia, dakwa di mahkamah, selesai lah. Kenapa nak kempen demonstrasi depan KK Mart lagi tu kan. Itu politik lah, itu isu semua politik. Tak betul jaga marah. Itu marah bukan pada tempat dia lah. Hadis di atas menjelaskan seseorang itu perlu menahan diri daripada sifat marah yang menguasai diri dia, seperti memaki dan memukul ketika marah pada seseorang yang lebih lemah daripada dia. Itu yang sahabat tanya sambil Nabi jawab. Okey, oleh itu nak dapat biasakan marah untuk kita perlu membiasakan diri ketika marah dengan dua perkara. Dua perkara ini membebaskan marah emosi kita. Pertama, menahan marah. Maksud menahan marah ni macam mana? Bukan menghilangkan, tetapi kita tahan dia, kawal dia. Perasaan marah tu mudah saja. Dia kan reda bila kita kawal, kita tahan, kita tekan marah tu, dia naik ketenangan. Dia jadi datang sakit, ketenang, tak ada emosi. Baik. Marah itu diumpamakan seperti anjing buruan. Menahan marah maksud mengajarnya sehingga ia dapat mengikut akal dan peraturan syarak. Imam Ghazali dan ramai Imam Al-Qusairi, maksud juga imam-imam lain seperti Fudayl bin Iyad, Hasan Basri, ramai ada ulama-ulama hebat. Mereka ni buat satu contoh tamsilan seperti kita membela burung. Burung gagak, bukan burung elang yang ganai ada tangan, dia punya kaki yang dua kaki tu, dia ada kuku mencengkam binatang kan. Maka kita makan burung elang tak boleh. Dia binatang yang buas tak boleh. Tapi cara dia nak didik, dia tutup mata dia. Satu tempoh yang lama sehingga dia berjalan atas tanah. Hari-hari buat begitu. Bila nak sangka-sangka, kita buka mata balik bagi makan sehingga dia jinak. Kita petik macam ni kan. Petik satu kot lah. Ataupun kita cakap, klak, ada faham. Kita buat dalam rumah kan. Macam tu dia dah buka.
Masa nak bagi dia berjalan, dia terbang patah balik, semuanya tutup. Sehingga dia biasa dengan dia ada tuan. Itu burung. Anjing pun sama juga. Orang yang berburu binatang, anjing pun, burung helang dan juga bela haina. Haina Dubuk. Nah, dubuk boleh makan kan. Kalau siapa ni boleh makan. Pening. Tapi dubuk jenis haina tu lah. Ini bukan haina tak boleh. Segala tak boleh lah. Boleh makan daging sedap-sedap tak tahu tu makan. Tapi pening dengan isu tu. Macam mana Tapi kalau boleh cegah je lah. Rasanya memang Syafi'i tak pernah tengok dubuk tu, haina tu. Pernah tengok. Mungkin Syafi'iyah tu punya. Tak tahulah. Macam yang Dah minum belum? Belum. Minum dah hilang sikit. Okey, minum. Jadi menahan marah bermaksud mengajar dia tu sehingga dia dapat mengikut akal dan peraturan syarak. Maknanya jangan emosi. Oleh itu pergerakannya sama ada bergerak ataupun diam dapat dikawal melalui petunjuk daripada akal dan syarak akal dan sunnah. Ilmu lah. Akal tu ilmu. Semua ada, ilmu dah ada, jangan lupa. Akal tu maksudnya adab dan ilmu. Syarak akal dan sunnah. Semua perkara ini tidak akan menyalahi seperti mana anjing buruan yang hanya mengikut perintah tuan. Ini contoh ni. Oleh itu anjing dapat memahami arahan apabila seseorang itu bersungguh-sungguh mendidik dia. Jadi anjing ni kalau kita pandai didik, bagi dia makan, tahu dia suka lah kita kan. Dia suka kita ajar dia supaya dia rumah cakap kita tutup mata. Ikat bersama kandang, bagi makan, bagi minum, petik dia, main dia, bandingkan dia, bagi pada tangan lah, bagi sepatu panjang dengan tangan. Itu bila kita bawa keluar, ikat mata juga. Dia jalan, kan? Itu jalan. Kita bawa jalan, kita selalu cakap. Katalah nama dia Trump, ikut kanan ke kanan. Trump, kiri. Entok lah anjing. Kata nama siapa-siapa ni, nama yang elok. Nama buruk lah. Hantu ke apa ke. Jadi, itu kod dia daripada demo. Tuan cakap. Mulut orang tak boleh mulut tuan dia. Bila dah tutup tu, dah biasa dengar ayat-ayat tadi. Kanan kiri kanan ni, biasa cukup sebulan lepaskan buka mata. Tapi kalau saya kata, buat sebelah ni. Bagi sebelah kanan. Trump kanan. Bang kiri. Itu buka dua-dua. Dia pergi jauh, kita panggil. Satu ayat kan. Panggil nama apa nama dia, Trump. Dengan menjadikan suai ke. Ini anjing yang baik. Jadi boleh kawal lah dia. Boleh lah sebab nafsu kita sama juga. Gitu. Dengan tutur burung tadi. Ni saya pernah baca kitab tutur besar juga. Dia ulang sangat panjang. Baik. Antara cara mendidik diri daripada sifat marah adalah dengan membiasakan diri untuk lambat marah. Ini menahan sikit. Tahan. Marah-marah juga. Dan memaafkan orang yang membuatkan kita marah. Seperti kata orang tu, kita baling pokok yang ada buah. Pokok tu baling buah kat kita. Boleh faham? Maknanya kita marah orang yang kita marah balik benda yang baik. Terima kasih dengan marah aku nak sebelum ni. Susah. Nak tahan marah dia tu. Bila dia marah, duduk marah rugi. Dia faham? Dia marah kita macam-macam. Seorang pada botak, telefon, lari pun pasti kentut. Buat berak busuk. Kita memang marah layak tu. Kita terima kasih lah cakap apa. Nah ni lagi. Boleh? Susah. Boleh susah. Boleh kalau kita bagi, dia kata kamu perli aku ke seorang. Pun tumbuk kita kan. Boleh ke tahan tumbuk tu? Nak cerita apa, nak mendidik marah tu. Sifat emosi marah tu kita tekan. Mana kita lagi maafkan dia, lagi kita pula bagi upah kat dia, kita hadiahkan dia. Hadiah bukan upah. Yalah, kita hadiahkan dia sebab kau didik kamu uji aku supaya jangan marah. Nah ni. Mana sangka baik lah juga tu. Ya. Aku tahu kau bukan nak hina aku. Kau sengaja nak uji aku. Mana sangka baik lah kan. Kau sengaja nak uji aku ni. Tapi benda tu susah Ustaz. Kena buat jugalah marah tu. Kena buat jugalah. Baik.
Nombor dua, ini jalan keluar dengan marah, jangan marah. Apabila perasaan marah itu sedang membuak-buak di dalam hati kita, tempoh tinggi kan, kita perlu menahannya dengan menggunakan ilmu tawan apa? Dan pekerjaan. Ilmu dan pekerjaan. Pekerjaan di sini maksud dia ialah pendidikan dalam emosi. Agama lah maksudnya. Ilmu pengetahuan yang dimasukkan di sini ia adalah seseorang itu perlu mengetahui tidak ada sebab untuk dirinya marah terhadap yang lain, kerana tidak ada terjadi melainkan semuanya adalah qada dan qadar Allah SWT. Bukan mudah tauhid ni, tinggi juga. Seseorang itu juga patut mengetahui kemarahan Allah SWT itu lebih besar daripada kemarahannya, serta limpah karunia Allah SWT adalah lebih besar daripada seseorang itu menderhaka pada Tuhan dia. Nampak? Dalam hal ini Allah SWT tidak sekalipun memarahi hamba-Nya itu. Kita perlu mengingati kamu wajib mengikut setiap perintah Tuhan daripada kamu mengikut hawa nafsu sendiri yang menyebabkan kamu menjadi pemarah. Saya tambah sini nombor 3. Tapi dalam kitab ni sebut 2 kan. Saya mau tambah 3. Yang mengambil wudu adalah perkara yang sebaik-baiknya. Atau masa muka ketika muka kita ketika marah, dan juga kita melakukan pergerakan seperti duduk, berjalan dan lain-lain. Dan akhir sekali keluar dari rumah tu sehingga reda kemarahannya. Baru balik. Ini saya cerita tadi kan. Ini yang ketiga. Ini saya tambah lah. Panjang banget ni. Bawah ni. Kurang angkat 10 muka surat ni. Pasal marah ya? Marah ni. Baik, kita masuk ke surat berikut ni 166. Apa yang dimaksudkan dengan pekerjaan tadi? Tadi yang tahu kan? Ini pekerjaan di sini adalah kamu melafazkan kata. Ini kata dia, ucapanlah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang terkutuk, yang direjam. Ini direkod oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ketika marah itu hadir disebabkan oleh syaitan. Kalau boleh kita ludah sebelah kiri 3 kali. Kalau dalam semayang kacau kan, semayang syaitan kacau kan, ludah isyarat. Jangan ludah tu ya, habis buka kawan tu. Tentulah. Kalau kita ludah suruh-suruh, buka orang sebelah, tampar nanti naik marah orang sebelah. Ini satu masuk pekerjaan. Bukan sunnah ni. Nota kaki di bawah. Nombor 1 Al-Bukhari. Hadis ini daripada Adi bin Thabit mengatakan Sulaiman bin Surah menceritakan kepada kami, 2 lelaki saling memaki di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kami duduk dekat dengan Rasulullah. Seorang daripada keduanya memaki sahabatnya dengan marah sehingga merah muka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya aku tahu satu kalimat, kalau dia baca maka hilang marah yang ada pada dirinya. Jika dia membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang terkutuk dan direjam tu. Maka para sahabat berkata kepada lelaki-lelaki yang sedang marah itu, apakah kamu tidak dengar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Jawab lelaki itu, sesungguhnya aku ini bukan gila. Dalam pernah hadis yang lain dia kata, adakah kamu lihat aku gila? Pergilah kamu. Maksudnya dia dengar lah. Okey. Mata kaki juga Fathul Bari Ibn Hajar Al-Asqalani dia ulai bang. Dia kata apa? Perkataan pergilah kamu adalah ucapan daripada lelaki-lelaki kepada seorang lelaki yang menyuruhnya memohon perlindungan daripada Allah SWT, iaitu tinggalkanlah kerja kamu, janganlah kamu marah lagi kan, dan jangan kamu menyebutkan diri terhadapku
di tambahan terjemah, dan berakhlaklah dengan aku yang diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni kahak ni. Awak bangun saya. Walaupun seorang itu kafir ataupun munafik, ataupun apabila perasaan marah menguasai diri seseorang sehingga marahnya itu menyebabkan perasaan dia tidak stabil, iaitu seorang yang menasihatinya itu yang menunjukkan cara menghilangkan api kemarahan yang terdapat pada dirinya, iaitu dia memberikan jawapan yang buruk. Pergilah kamu, berambillah ayat kita ya. Dikatakan lelaki itu adalah seorang daripada orang Arab Badui yang kering hatinya. Dia menyangka tidak perlu memohon perlindungan daripada penggangguan syaitan, kecuali orang yang gila sahaja melakukannya. Dan dia juga tidak tahu marah adalah sebahagian daripada keburukan syaitan. Kerana marah menyebabkan peribadinya berubah dan menyebabkan seseorang itu merosakkan harta bendanya, seperti mengoyakkan bajunya, memecahkan barangannya, ataupun dia cuba berkata kasar kepada seseorang ataupun seumpama dengannya, yang menyebabkan seseorang itu terkeluar daripada sikap tidak. Okey, hadis ni direkodkan oleh daripada Al-Atiyah As-Sa'idi yang meriwayatkannya secara marfu'. Sesungguhnya marah itu daripada syaitan. Ni Fathul Bari Ibn Hajar boleh masuk hampir kamu. Tak mana saya dia ucaplah dengar ucapan Nabi tadi. A'udzu minasyaitonir rajim, kamu tak setuju kan? Itu orang Badui. Baik, sebenarnya marah itu datangnya daripada syaitan, betul lah. Biasa kita kena wudu, kita tahan diri kita. Sekiranya kemarahan seseorang itu tidak berhenti dengan perkataan, maka dia perlu duduk. Sekiranya sedang berdiri ketika itu, dan hendaklah dia berbaring sekiranya dia sedang duduk. Seterusnya, sekiranya kemarahan masih berterusan, dia perlu mengambil ini yang saya cakap ketiga tadi ni. Kita di situ tiga ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda menyatakan, inna syaitani khulqal minan nar uliqa minan nar wa inna ma utufun nara bil amai fa iza ghadiba ahadukum falyu'addu ada tarik kata ya fal ya ta'wadu. Sesungguhnya syaitan itu dijadikan daripada api. Hanya dengan air dapat memadamkan api. Apabila seseorang pada kamu marah, maka dia perlu mengambil. Ni hari ni tengok muka surat 100 tu nombor 2 kan. Hadis ni riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud daripada Atiyah As-Sa'idi meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadis adalah dalam Musnad hadis nombor 17,985, sanadnya lemah. Abu Daud pun lemah, dhaif dalam kitab Al-Jami'. Lalu pengarang ni bawa ayat Quran, surah Al-A'raf ayat 12. Qala ma ma'anaka alla tasjuda is amrutuk. Qala ana khairun minhu khalaqtani minan nar min nari wa khalaqtahu min tin. Ini syaitan ni wahajub. Apakah hanya menghalang aku daripada sujud ketika aku diperintahkanmu, aku mengajar kamu? Ni Allah Ta'ala bertanya kan. Iblis jawab, aku lebih baik daripada Adam. Engkau Tuhan, jadikan aku daripada api. Sedang dia Adam, engkau jadikan daripada tanah. Nampak tak? Wahajarnya syaitan tadi. Maka Ibn Hajar mulai lagi. Ibn Hajar dia Ibn Rajab. Dia jilid 5. Dia tak habis kitabnya. Tajuk yang sama Fathul Bari. Dikatakan sesungguhnya melakukan takbir adalah satu rahsia untuk mencairkan syaitan. Terdapat hadis lemah yang menyatakan, apabila kamu melihat kebakaran, maka bertakbirlah. Sesungguhnya ia akan memadamkannya. Dan syaitan dijadikan daripada api, dan ia akan cair apabila mendengar lawanan takbir. Kita boleh terima ya? Sebab umat terbakar selalu Allah Akbar. Boleh terima. Walaupun dia hadis lemah lah. Tapi maksud dia baik.
Tapi itu tak dikira sebagai menambah-nambah dalam agama ke? Apa takbir tu? Maksudnya ialah kira perbuatan tu mungkin daripada zaman Nabi Dia atau bukan sahabat tak hadis. pernah buat. Dia hadis lemah. Dan ada pandangan ulama fuqaha, ulama hadis ada yang boleh buat kaedah itu. Di takbir. Dia sebenarnya takbir ni takbir politik tak boleh. Dan ceramah tak boleh. Macam perubatan ke boleh lah. Kalau kita melihat tanah liat atau tanah gunung melunsur selut kan, lumpur, ini takbir. Tapi subhanallah, takbir, Allah Akbar, Allah Akbar, takbir, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah. Itu boleh. Cuma juga kalau terbakar kan, mana runtuh, itu takbir. Takbir ni maksud dia luas. Kita membesarkan. Mana kita ingat Allah ketika bencana alam. Tapi takbir di masjid, surau, itu bukan takbir, itu azan. Azan lain, dia banyak kalimah situ. Takbir pada ayat-ayat tertentu, pada doa tertentu, pada tempat sebab-sebab tertentu yang dibenarkan. Di antara kalimah-kalimah boleh menyaringkan suara dalam masjid, asal tak boleh dibenarkan, ataupun menyaringkan suara kalimah Allah ni berjalan-jalan seperti takbir. Apa ni? Seperti muazzin azan masuk waktu. Kedua, takbir raya. Bukan takbir raya di masjid je, di musalla, di padang bola, di kampung ke kampung, rumah-rumah pun dia takbir. Takbir raya tu. Kemudian berikutnya talbiyah. Kan? Yang melakukan musim haji kan? Boleh. Begitu sempit kan benda tu. Tapi kena tempat yang betul lah. Ini bila tengok orang minawat Allah Akbar, itu kabur. Insya-Allah orang berzina, orang pergi bunuh orang, itu bukan tempat dia. Tangkap je lah. Apa pun takbir. Baik, berikutnya Nabi SAW berkata, Alla inna wadhaba jumratun fil qalbi ibnu adama alla tarawna ila humratin ainaihi wantifahi awdajihi faman wajada min dhalika syai'a fayaqrib jaddahu bil ard. Hadis ini riwayat Imam Tirmizi. Apa kata Nabi? Berhati-hatilah kamu, berhati-hatilah bahawa marah itu seperti bara api pada jantung anak Adam. Tidakkah engkau melihat pada kedua-dua matamu yang merah dan bengkak, urat lehermu kan naik tegang ni kan? Siapa yang memperoleh sesuatu daripada yang dekat itu, maka dia hendaklah memukul pipinya pada bumi. Macam mana pukul pipi pada bumi? Apa maksudnya? Nombor 3. Oh, panjang hadis ni. Hadis ni riwayat Ibnu Dain. Dalam kitab yang Asy-Syafii kata hadis ni Dain dalam Maqasid Hasanah. Al-Iraqi dalam kata hadis ni Dain juga. Takhrij Ihya Ulumuddin daripada hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Baca sendiri letih baca. Jadi masuk memukulkan pipinya pada bumi, maksudnya dia letak di bumi tu lah. Sebenarnya pipi macam ni pun boleh. Hal ini menunjukkan kepada kita bahawa meletakkan sesemula-mula anggota kita pada tempat yang terhina seperti sujud di atas lantai ketika solat, kerana kemarahan yang besar adalah dengan memecahkan sikap takabur pada seseorang individu. Ia juga bertujuan supaya dapat menginsafi bahawa kita berasal daripada hamba-Nya. Oleh itu kita tidak sepatutnya membesarkan diri, nak menghinakan diri supaya ada takabur. Kita perlu mengetahui bahawa menahan marah itu adalah kelakuan yang baik. Menahan marah itu baik. Bahkan Allah SWT memuji mereka yang berjaya menahan kemarahan mereka. Allah SWT menegaskan wal kadhimina ghaidh,
Surat Al-Imran ayat 134. Dan orang-orang yang menahan kemarahan. Maksud menahan tu pahala besar lah. Jadi yang ini kita berhenti pada muka surat 174. Okey. Nah, kita makan ayam. Habis ya? Habis. Kamu pusing ke siapa ni?